melihat isu berkenaan wajar dibanteras kerana pelajar ramai yang cenderung terjebak dengan penyalahgunaan dadah. 70% pelajar yang sedang menyiasat kejadian buli membabitkan sekumpulan pelajar perempuan di dalam tandas sebuah sekolah menengah. Tahun 2022, seramai 2 juta murid di sekolah rendah telah disaring dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 341 murid didapati merokok.